Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, singgah sahur pada kali ini kita berada di mana tuan-tuan? Di Baitul Mawadah yang mana diusahakan ataupun diuruskan oleh Lembaga Zakat Selangor, dan hari ini saya akan bersama-sama dengan ibu-ibu, ayah-ayah warga emas yang ditempatkan di Baitul Mawadah. Jom saya bawa para penonton singgah sahur. Alhamdulillah, saya kini berada di hadapan bilik jurupulih dan cara kerja di Baitul Mawadah. Kita nak tengok apakah antara aktiviti untuk menceriakan ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di sini. Jom saya nak bawa tuan-tuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Macam seronok aje. Kan? Nak tumpang, nak join boleh? Main. Kenapa? Boleh biar. Okey, ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sebenarnya Zakat Selangor ni kita menyantuni 8 golongan asnaf. Dan selain pada 8 golongan asnaf tu, kami sebenarnya ada macam 3 baitul-baitul macam ni. Satu ni yang kita ada pada hari ini ialah Baitul Mawadah khas untuk warga emas asnaf. Tapi kita juga ada 2 lagi baitul Hasanah untuk anak-anak fakir miskin dan Baitul Salam untuk asnaf mu'alaf. Jadi selain pada itu, kita juga setiap bulan kita berterusan memberi pertolongan dari segi bantuan sewa rumah, bantuan makanan, bantuan kewangan, bantuan keperluan sekolah, bantuan perubatan. Jadi banyak jenis bantuan-bantuan yang kita beri kepada penduduk-penduduk di negeri Selangor. Hasil daripada wang kutipan zakat. Di Baitul Mawadah ni kita mempunyai beberapa fasiliti khas untuk warga emas asnaf kita. Antaranya kita ada klinik kesihatan, kita ada bilik fisioterapi, kita ada bilik aktiviti di mana ada permainan-permainan. Lepas tu kita juga ada dewan makan yang khas untuk mereka dan juga macam ada wayang yang untuk mereka menonton televisyen. Jadi kita ada banyak aktiviti untuk mereka mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah untuk mereka. Jadi tak adalah dia macam duduk sahaja, tapi kita cuba supaya bagi dia aktif di usia-usia yang macam ni. Saya kalau lawan dengan Pak Haji kalah lah saya. Ini legend ni. Dan ini juga antara aktiviti yang disediakan untuk ibu-ibu, ayah-ayah pemudi di Baitul Mawadah ini, yang mana permainan ataupun aktiviti ini untuk menguatkan daya kekuatan tubuh, terutamanya otot dan juga motor halus mereka, tuan-tuan. Berapa lama Mak Cu dah berada di Baitul Mawadah ni, Mak Cu? Saya berada di sini dah hampir 2 tahun lebih. Belum sebulan lagi. 2 tahun lebih lah. Macam mana suasana kat sini, seronok, Mak Cu? Seronok. Perasaan saya pada mula saya masuk ke sini. Saya gembira pada saya dapat kawan. Kawan baru lah. Kawan baru. Di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada anak-anak muda yang masih ada kedua ibu bapa, sayangilah mereka, belalah mereka dan jagalah mereka sehingga mereka tiada. Sebab sewaktu saya duduk sini pun ada kesedihan sebab kita berjauhan pada keluarga. Tapi kalau nak kirakan banyak kegembiraan sebab kita banyak pengisian di sini. Tak ada membuang masa. InsyaAllah. Singgah sahur pada kali ini kita berada di Baitul Salam dan kita akan bersama-sama bersahur dengan sahabat-sahabat kita, dan kita nak tengok ya sahabat-sahabat mualaf kita, saudara baru kita, apa aktiviti yang mereka jalani ketika mana berada di Baitul Salam ini. Jom saya bawa anda semua. Dia sebab akhlak yang bagus itu adalah akhlak sebagai seorang Islam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adian bin Ajam, berumur 23 tahun. Berasal dari kampung orang asli Pertak, Kuala Kebun Baru, Hulu Selangor. Saya di Baitul Salam sudah 8 bulan. Semenjak saya masuk Baitul Salam, banyak perubahan yang saya ada. Contohnya, dulu saya seorang yang sangat pendiam, sangat tidak yakin pada diri sendiri. Semenjak saya masuk Baitul Salam, diorang ada sediakan program macam-macam gitu, macam talent management. Di situ saya memperbaiki semua masalah-masalah saya. Kami Lembaga Zakat Selangor mewujudkan rumah Baitul Salam ni adalah untuk asnaf yang mualaf sebagai rumah perlindungan yang memberi mereka keselamatan, pendidikan rohani, pendidikan fardu ain. Jadi inilah tempat yang mereka berasa selamat untuk mereka mendalami ilmu.
Dan antara kriteria pun kalau nak datang sini, dia sepatutnya tidak mempunyai rekod jenayah ataupun rekod-rekod dadah, salah laku dadah dan sebagainya. Jadi dia kena datang bersih dengan kriteria yang disebutkan. Lepas tu kami akan memberikan dialah keselamatan dan kepimpinan yang diperlukan daripada Baitul Salam. Untuk singgah sahur pada kali ini, saya berpeluang untuk menyantuni dan juga bersahur bersama-sama sahabat mualaf kita di Baitul Salam. Dan hari ini, bila kita sebut tentang mualaf, mereka adalah golongan yang perlu kita santuni, saudara-saudara baru kita yang dijinakkan hati mereka untuk kembali kepada fitrah, dan mereka perlu dibantu dan juga diberikan perhatian kerana mereka juga adalah insan-insan yang cukup mulia, yang terpilih, di antara yang terpilih yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan saya ialah supaya pada penduduk-penduduk di negeri Selangor, kalau boleh tu tunaikanlah zakat. Bantu kami di Lembaga Zakat Selangor supaya kami dapat meneruskan pertolongan ini kepada semua golongan-golongan asnaf, supaya pertolongan kami ini berterusan setiap bulan, setiap hari. Kami terpaksa menyantuni semua golongan-golongan asnaf yang memerlukan. Jadi kalau boleh, bayarlah zakat dan tunaikan kewajipan tu. Tolong kami bantu mereka.